lah. Amazing people, is Mommy Fairy and Papa Man here, baby. Hari ni birthday Rias Atai. Rias Al-Gebu. Yeah, okay. So sebenarnya kita bukan nak buat konten tu. Okay. Kita bukan sebenarnya nak buat konten lain. Yes. Kita kan nak buat konten sempena birthday dia pun. Tak berkaitan pun, tak berkaitan. Tapi kita ambil kesempatan ni sebab ada beberapa rakan sejiran. Nampak lah tu Hin kan. Korang dah tahu dah rasanya. Macam Riz apa minta rumah baru. Riz Anjo. Anik dengan Fira pun bakal. So tinggal kami je lah. Tinggal kami je lah dekat rumah lama. So tinggal kami je yang sejiran dekat rumah lama. Tapi hari ni kita nak surprise dia orang. Okay? Sebab dia orang tak tahu ni. Dia orang tak tahu lagi. Dia orang tak tahu. Sebab dia orang suruh kita cari berdekatan dengan dia orang. Dia orang suruh kita sebenarnya cari rumah yang berdekatan, yang kira satu taman jugalah, macam dulu-dulu kan. Tapi kita sebab deny. dia orang tak nak berpisah dengan kita, Tapi kita deny benda tu. Kita cakap kita tak nak dah duduk dekat. Bukan tak nak sebab apa, sebab susah nak duduk dekat. Mana nak dapat? Betul tak? Macam-macam lah kita bagi alasan kat dia orang. So kita cakap kita nak duduk dekat area rumah akak Ferry lah. Macam kat macam tu, dekat tempat kerja. So berdekatan dengan tempat kerja. Senang lah sikit nak pergi kerja. Lagi kerap lah nampak. Tapi inilah surprise dia. Inilah surprise dia. Kita akan panggil dia orang kejap lagi. Korang tengok lah, korang tengok Okay, so saya shotkan. Okay, saya shotkan. Dah ada sebulan lebih. Okay. So Mami nak bagilah dekat Fira. Betul. Sebab Fira ni kan sekarang jarang jumpa. Betul. Benda ni sangat berharga. Saya rasa benda ni saya buat dengan sepenuh hati saya. Alun yang ambil out depan tu. Kejap je. Tapi benda ni dalam kereta saya. Okay, so sorry guys. Sepatutnya memang kena pakai mic. Benda ni. So akak ambil depan. Sepatutnya kena pakai mic. Tapi sebab dia orang rushing. Macam Fira dengan Anik rushing nak balik ke rumah. Sebab dia orang sekali dengan Bella ada. Kita tumpah korang boleh? Kejap je mahal. Benda ni sebulan saya pergi. Untuk apa ni? Sekali dengan Fira? Terserah mat awak klinik dengan dia lah. Sebab dia orang kan orang klinik sejiran. So kita dah perang benda ni selama sebulan. Saya pasti depan. Betul. Tak pernah dia lah. Dia pun nak balik dah. Jadi dia ambil klinik depan tu. Tapi saya korang pun nak balik ke? Saya tak boleh. Ya. Alamak. Next time datang lepak. Anak ni Datang lepak ke? I wait. Okay. Mana rumah you guys? Mana kereta you guys? Okay. Rumah tak lah. Weh. Tak ada. Rumah you guys. Bukan. Ini bukan. Ini Dah, sebab there's no reason untuk saya membawa set aku. sebab saya pergi sana. Jalan jauh-jauh. Ni tak penuh. Suka pakai sana. Mana ni? Ni main atas. Mana kak? Baik, lama oleh siapa? Tapi Riz, Memelah sebenarnya saya kenal ke rumah tu. Memelah sebenarnya saya kenal ke rumah. Tapi tak boleh pasal ekor. Jadi satu Saya hari tu saya view dah rumah ni. Lepas tu dia kata dia tak usah pasal ekor, saya kawat lah. view saja. Daripada 2003 tu. Jadi dia nak beli Bila tak pasal ekor. Lo ni zaman bila? Memek betul-betul sumpah. Yang tu dia memang tak bagi. Tak mau nak tengok. Betul? Inilah Fira rumah ni saya kawat tu. Hot dia nak bagi saya 2000 tu. Ni. Saya memang Jalan lagi lu. Jauh. You ada gapo ni? buka kereta. Okey, ready. Tutup mata. Ready, tutup mata. Rumah ni lah saya nak sewa. Dia 2000 juga. Dia nak beli saya 2000. Tapi saya katalah dia saya naklah sebutir aircon. Sebab dalam dia macam mana gila dalam dia. Buat dah. Tak lah dia letak kipas dah, dia letak lampu kan. So saya macam okey lah. Ambil lah lagi. Cepatlah dia akak mai dia noh. Okey, ready. Gapo ni? Gapo ni? VIP sampai. Wow, kita ada VIP tu. VIP tu banyak. Dia malah buka kat pintu. Tapi aku depan. Dia main nanti wake. VIP dah. Sorry. saya suka dengan rumah ni. Lepas tu? Sebab rumah ni memang menepati dengan Cita rasa lah. Lepas tu? Tapi mahal. And dia
tak bagi saya pasang ekor. Bukan dia tak bagi saya pasang ekor, dia tak bagi, dia tak sediakan ekor satu pun. Okey, mana hadiah Sebab dia? rumah dia memang ramai. Mana hadiah dia? Okay. Ferry mengandung. Ferry mengandung. Kejap dah. Bukan. Tak ada. Ferry mengandung ke? Baru nak letak ke? Hei. Kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu. Pak Buyung pun dah tahu. Mana ni? Ni ke? Ni. Oh, ya. Aku dah tahu dah. Ya. Mana nama apa? 9 Muka tu tak jadi. Haus tu. Boleh. Semua malam. Weh. Mereka mainan. Boleh buka. Weh, ada hantu. Boleh. Ferry. Cakap tak jadi. Inilah surprise dia. Weh, apa yang dah halu nyusun tak payah. Come on. Mama, biar cek sini. Inilah effort kita yang kita sediakan untuk dia. Jepang weh. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita, mungkin di sini. Aku sebenarnya dah bagi tengok kat dia lah. Aku dah bagi tahu. Aku nak duduk seremban. Oh, ya. Aduh, laju. Yang dulu lah berpisah kan. Belum buka pilih lagi. Halo Bella, Alin, Tak boleh naik tangga. Lepas ni boleh buat ni solat ajak 3-3 terus. Kesyukuran 3-3 rumah. Boleh.
Okay, bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Semoga dimudahkan segala urusan insya-Allah. Amin. Kau nanti datang Okey, tahniah. Alright. Tahniah sangat-sangat. Alright, okay. Baik, kita sebagai keluarga ini yang paling penting. Yeah. Tempat tinggal Alam. I think you adjust dia dulu. untuk keluarga. Okay. Kepada my brother Aiman Noah, tahniah, I'm really proud of you. Alhamdulillah Allah panjangkan jodoh untuk kita berjiran lagi. Aku tak sabar nak hidup berjiran dengan korang. Dengar-dengar Alam pun nak cari sini, Bella nak cari sini juga. And kita doakan kami semoga semakin bahagia. Tiba. I'm proud of you guys. Congratulations. Tahniah. nanti korang datang Selalu. Boleh. Kita dah datang berak, datang solat, datang makan, semua kita makan. Cerita dia macam ni. Ada cerita pula. Ada cerita bang? Ada cerita dia. Sepatutnya kita sejiran semua. Boy. Ya, sekali dengan boy. Siapa boy? Oh, boy. Boy Siren. Boiler. Bukan? Sepatutnya kita berempat ni lah. Maksudnya yang Tapi tak rumah boleh. dulu. Sepatutnya kita bersama-sama boleh beli rumah ni. Ya bro, Dan tapi rezeki tak sampai lagi dekat Man dan Boy. So untuk kali ni pun, kalau korang tanya ni beli ke, ini sewa lagi. Masih belum ada lagi. Alhamdulillah. One day kita tak tahu rezeki Allah. Life is a dice game man. Yes, betul. Sebab yang Sometimes we land sick, sometimes we land stupid. sebab yang paling penting kat sini, dia susah sebenarnya nak dapatkan rent kat sini. Sebab kat sini dia terus jual. Dia terus jual. So kemungkinan besar saya sewa. Kalau ada rezeki, kalau korang support saya punya, InsyaAllah akan ada saya punya Support apa business. saja yang Aiman buat. Yes. Support guys, insyaAllah. Okay, InsyaAllah. Mana tahu saya beli. Yes. Support guys. Amin, insyaAllah. Amin. Okay, itu je lah harapan saya. Sekarang ni saya nak ada satu aset yang paling besar, satu kejayaan yang paling besar untuk dalam dunia ni, dalam InsyaAllah, dunia man. YouTuber ni. InsyaAllah man. InsyaAllah. Untuk Amin. keluarga. Aku doakan. Untuk keluarga, InsyaAllah. Sebab ni Erika akan dapat adik lagi semua kan. InsyaAllah aku doakan. Kenapa kau dah beritahu? Lah kau jangan bagi nampakkan kantoi lah. Kau boleh save je. Potong yang ni. Okay guys. Jatuh lagi. Kepala rias bercabut. Kepala rias Telefon aku dengan nasi jatuh je. Okay. So itulah, Alhamdulillah Hana Aku pun happy. tinggal tetamu tu. Ya, jom let's go. Okay, let's go. Kejap je kita. Lam, bye Lam. Bye Lam. Bye adik. Okay. Bye. Something happen. Korang nak tengok korang nak Kota Aiman tu. Yeah. Kota Aiman. Aku malah nak sembang tu kat sini. Dia macam Tapi walaupun drag masa mu pun ambil curi masa mu pun mu rasa je nak. aku hati lah. Aku happy lah. Paling happy Dua lah. angle tu. Ya. Oh, dua angle tu. Dua angle. Korang tengok Kota Aiman. Ya. InsyaAllah. Alright. Kita pergi balik. So something special for you guys yang mana peminat sejiran. InsyaAllah Ada berita baik. ada berita baik untuk korang. Okay. InsyaAllah. Let's go. Congrats dah. Yeah.